tiga negara pengeluar beras terbesar di dunia. Beras merupakan makanan ruji bagi benua Asia yang diduduki oleh 4.7 bilion penduduk umat manusia. Ini adalah lebih daripada separuh penduduk umat manusia dunia. Jadi sangat-sangatlah penting beras bagi penduduk benua Asia. Korang nak tahu tak negara yang mempunyai pengeluaran beras terbesar di dunia? Di tempat yang ketiga adalah negara Bangladesh. Walaupun mempunyai kawasan seluas 140,000 square kilometer sahaja ataupun besar sedikit daripada semenanjung Malaysia, tetapi disebabkan oleh kesuburan tanah yang sangat tinggi mampu mengeluarkan 36 juta tan metrik beras setiap tahun, iaitu mewakili 7% daripada pengeluaran beras dunia. Kita akan pergi ke dua top main pengeluar beras di dunia, dan negara-negara ini adalah negara dengan populasi terbesar di dunia. Mesti korang dah teka dah. Kalau korang dah teka, komen dekat bawah. Di tempat yang kedua ini adalah negara China. China mempunyai pengeluaran beras kedua terbesar di dunia dengan pengeluaran beras sebanyak 145 juta tan metrik. Negara ini mengeluarkan beras sebanyak 27% daripada pengeluaran beras dunia. Yes, negara China sangat-sangat terkenal dengan pengeluaran beras yang sangat efektif dan juga menggunakan kaedah-kaedah yang berteknologi tinggi. Di tempat yang pertama, mungkin korang tak perasan, ini adalah negara India. Negara India yang mengeluarkan beras sebanyak 28% daripada pengeluaran beras dunia telah pun mengeluarkan beras sebanyak 150 juta tan metrik setiap tahun. Negara ini sangat terkenal dengan pengeluaran beras basmati yang digunakan di dalam memasak nasi biryani. Kalau korang suka nasi biryani, jangan lupa follow saya Uthman Fazil untuk video yang macam ini.